Berlaku dekat Amerika Syarikat. Orang miskin ni kan dia kena nombor ekor. Banyaklah loteri, banyak dalam jumlah yang banyak. Tapi dia cuma kaya 3 tahun sahaja. Selepas itu dia miskin kembali. Sebab tu katanya mentor saya Tuan Zulkifli Syafi'i, ada ilmu, duit akan datang. Tak ada ilmu, banyak mana sekalipun duit akan habis terguna. Tuan puan, masalah keuangan ni kan, masalah keuangan ni katanya mentor saya cuma ada 2. Pertama, tak boleh menyimpan. Apabila tak boleh menyimpan, akan datang penyakit kedua, iaitu suka buat hutang. Jadi untuk kita kurangkan penyakit suka buat hutang jahat, kita kena mula menyimpan, menabung. InsyaAllah kita dapat kurangkan penyakit suka buat hutang jahat. Jadi buka sahaja akaun emas secara percuma. Link di profile TikTok saya telah saya sediakan. Kita sama-sama belajar. Kalau sebelum ini kita simpan duit, simpan sekejap, korek balik, simpan sikit-sikit, lama-lama makin sedikit, kita hanya berputar di tempat yang sama. Kerja dah lama tapi tak ada simpanan. Kerja dah lama tapi keuangan tak boleh dikembangkan. Sebab apa? Sebab simpan sekejap, korek balik, simpan sikit-sikit, lama-lama makin sedikit. Nafsu dalam belanja susah kita nak kawal kalau kita terus menyimpan dalam bentuk duit.